Mami, esok nak tubik pulak dah dengan potak. Lagi mana pula esoknya? Nak pergi beli buku. Beli buku pakai tubik dah ke marinya. Oh lah, bak janji dah tak cikgu ke apa nak beli buku tu. Nak belilah. Gas mana tu esok tu? Dalam petang ataupun tengah hari kita lah. Oh, dah gila tapi jangan pergi lama lah nyo. Tengok kau orang. Oh, ledok ni. Balik dulu. Jangan cakap kat kain mami tu nak ujian dah ni. Kira beja. Waalaikumsalam. Apa ni? Ya. Bayu pegah ni. Oh. Kat atas Wimi hari tu maaf lah tak tengok balas ke pegah apa. Tak ada gapo. Jom. Ni ambil beg mami minta awak naik. Tak apa tu Kak Bella nak duduk panas. Kak Bella mari tu. Apa tu bapa? Oh ya ni pasal anak kak tu ke? Pasal Ani tu ke? Oh, bapa. Orang nampak dia tu beg jatuh kak tahu ke tak? Tak tahu tu masa mana itu beg tu? Oh dah mari betul mari kak. Tengok mana dia tu beg Orang jatuhnya. nampak jatuh mari ambil je sini kak. Tak apalah gitu Kak. Kak tak tahu selama ni tu duduk tubik dengan jatuh ke apa. Tak apalah terima kasihlah royaknya. Dak orang tu royak ke kak lah ni. Anak kak tu Tino. Orang keli tak molek kak dia tubik-tubik ke jatuh lagu tu. Orang kata gapo kata gapo. Jodoh tu gapo hak adik royaknya. Ah. Terima kasihlah royak Ah. Kak. Kau tu royak lah. Nanti kak boleh jaga molek tu anak kak tu. Tak apalah terima kasihlah royak kakaknya dah. Okey. Gapo-gapo kat royak dah kalau tengok dia tubik pulak ke. Kenapa? Okey, terima kasih. Jaga molek anak tu. Okey. Mami, nak lecture. Gimana pula pakai lecunya? Nak kita biar potak nak beli buku ni ke? Alah. Pakai lecu je hanya. Pakai kikit tu. Boleh lah, kena janguk ikut sikit. Mami, jom Mami nak gimana? Nak tubik minta jumpa orang. Boleh mami pergi dulu dah. Okey. Pak kunci molek lah pintu tu. Ha. Hello. Mimi. Aku nak pergi dah ni. Mau tunggulah. Okey. Beres. Anak ngomok super lah tu big emas je. Aku lah. Ya ni. Main buluk tu. Siapa tu?
Jalan ni nak pergi beli buku ni. Oh lah. Dah mamu mana? Tak ada itu ubik ni. Tak ada kereta tu. Ubik. Oh, baik. Hmm. Lepas tu nak pergi beli buku mana? Kat tu lah. SMO. SMO kau dia. Kedai buku lah. Mudah semen ni lah. Oh, okey. Jumpa aku tak malu lah. Hei, Kak, mari sini Kak. Gapo dia, Kak? Oh, ada gapo? Dek, tak kena jaga anak kau. Masalah gapo dah ni? Alah lah ha. Anak Kak tu ubik pulak tadi. Kak tu ubik lalu dia. Siapa dia bagi ambil dia tengok ke? Ah, tak tahulah tu siapa bagi ambil tu tapi nampak lah. Yang kereta gapo? Kereta bayi warna putih. Oh, Mai Putih. Mu tahu dok Mai Putih tu siapa? Tak tahulah siapa yang siapa. Mai Putih tu adik aku, pok dara dia. Hok duk kau lupa nu balik cari-cari. Allah lah. Mu balik cara hau rumah tangga mu sudah lah. Masuk cara hau ke? Dah tak apa kita Kak. Dah, lepas ni bo mu duk cara aku deh. Anak aku kau gapo siapa-siapa nak bagi ambil nak ayak kamu deh. Mu duk sebar fitnah benda tak betul gini jadi punuh orang. Mu tahu tak? Tak tahulah kita minta maaf banyak lah Kak. Lepas ni aku tak sedengar dah. Mu mai tanya aku ko, mu mai cerita siapa-siapa kau aku tak sedengar dah deh. Beres lah. Balik-balik mu cara hau rumah mu sudah. Hai. Terima kasih pada hok tengok video ni. Pengajaran dia, kisah dia jangan cara hau ge. Cara ha tok laki kita, rumah tangga kita, anak-anak kita je. Jangan dok cara ha tok pi kaya ge. Gitulah nak royak. Okey? Jangan lupa share